Kau ingat dengan scanner tu dia bagi tahu bang, plat nombor dia rosak. Ada mes. Ni buat apa je? Buat apa? Buat kerja, tu time buat video. Yang sedih, A250 misfire. So sekarang tengah check lah, kita buka biasalah barang misfire ni, kita check basic dulu. Kita tengok dia punya coil, tengok dengan dia punya plug, kita check dulu. Nanti plug kita naik dekat mesin tester kita, tengok macam mana. Harap-harap bukan masalah major lah Misfire nombor apa? Nombor 4. Macam mana tahu nombor 4? Pakai scanner lah bang, kau ingat pakai apa? Niat ke tu rasa tu. Pakai scanner lah. Tu kau tengok tu aku hantar. Nak tanya. So misfire ni jadi sebab apa? Dia ada banyak sebab tau misfire ni, tapi paling common coil, plug, injector. Kalau yang lain-lain tu mungkin masalah lain lah, mungkin masalah fuel pump ke, atau yang teruk tu masalah enjin lah, internal dah pecah ke apa kan. Okay, so sekarang dah jumpa problem dia? Jumpa apa ni? Aku cakap tengah check lagi. Kau ingat dengan scanner tu dia bagi tahu bang, plug nombor dia rosak. Tak, dia bagi tahu masalah. Sini ada problem. Apa yang problem dia tak beritahu. Kau kena check. Itulah guna komen, technician, bengkel. Nanti kalau aku dah jumpa aku beritahu kau lah. Okay, ciao Ian. Dah. Okay, baik. Aku nak buat kerja ni, jangan kacau aku.